Salam Malaysia Madani. Bersama Tanya soalan Jadi pandangan saya Salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya pada ketika ini adalah Yang Berhormat Datuk Ahmad Mariman, Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Ahli Watt Agama, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Air Molek. Terima kasih atas kesudian dijemput ramai pada hari ini. Apakah pandangan YB Datuk tentang penganjuran Majlis Pelancaran Buku Kampung Kita Mukim Kandang Melaka ini? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada adik yang bertanya soalan Jadi pandangan saya tentang pelancaran buku kampung kita, khasnya kampung kandang ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat dinantikan oleh generasi yang akan datang dan juga generasi pada masa ini sebagai satu momen ataupun memori yang indah yang dirakamkan, yang diadaptasikan dan dijadikan sebuah buku untuk bacaan generasi yang akan datang dan juga generasi pada hari ini yang tak ingat, yang tak berapa tahu ataupun yang dah terlupa. Jadi mengingatkan balik tentang sejarah kampung kandang ini. Mengapakah program berkaitan buku dan pembacaan seperti ini penting kepada murid dan generasi muda? Okey, pembacaan memang satu elemen yang sangat penting kepada pelajar-pelajar kerana belajar itu selain pada mengira adalah membaca. Jadi membaca ini secara tidak langsung menambahkan pengetahuan, menambahkan orang kata ilmu kepada pelajar-pelajar, maka membaca ini perlu. Bukan saja perlu tapi wajib dibaca oleh pelajar-pelajar untuk mengadaptasikan, untuk menghayati pembelajaran kan ilmu-ilmu yang kita nak pelajari mestilah melalui bacaan selain daripada didikan daripada guru-guru. Apakah mesej atau nasihat YB Datuk kepada murid agar terus bersemangat menimba ilmu? Okey, kepada pelajar-pelajar semua, kita mesti ada matlamat kita mesti belajar. Untuk menjadi pandai kena belajar kan. Untuk menjadi orang ternama, orang terbilang, orang yang berjaya mesti dengan belajar. Jadi jangan jemu untuk belajar, teruskan belajar, rajin selalu dan sihat selalu. Insya-Allah kita akan menjadi orang yang berjaya. Bagaimanakah pihak YB Datuk melihat peranan sekolah dalam memupuk budaya membaca dalam kalangan murid? Okey, sekolah memang berperanan daripada murid-murid tidak tahu membaca, dididik, diajar sehinggalah murid-murid mengenal ABC, mengenal angka dan akhirnya murid-murid pandai membaca. Kerana peranan sekolah itu memberi didikan, pembelajaran dan juga sehingga murid-murid itu boleh membaca, itu sangat penting. Sebab untuk melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi memerlukan murid-murid boleh membaca. Sebab tu membaca memang penting. Apakah harapan YB Datuk terhadap murid dan warga sekolah SK Mendara Seri Maharaja selepas program ini? Okey, harapan saya kepada murid walaupun sekolah ni sekolah yang di luar bandar tetapi tidak ketinggalan dari segi fasiliti, dari segi kemudahan, dari segi kemampuan guru-gurunya kan, maka menjadilah murid-murid yang berjaya. Dan Sekolah Kebangsaan Bendahara Seri Maharaja ini telah pun melahirkan ramai pelajar-pelajar yang berada pada kedudukan tinggi dalam sistem kerajaan dan juga dalam menjadi seorang usahawan dan juga orang berjaya. Artinya sekolah ini telah melahirkan ramai cendekiawan-cendekiawan dan orang berjaya. Sekian, terima kasih.